Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak buat servis gearbox auto Prodo Viva. Okey. Prodo Viva ni dia dah tukar enjin. Jadi dia punya auto filter dengan gasket ni dah tak sama lah. Dia pakai enjin Daihatsu Move. Daihatsu Move ni dia punya auto filter sama dengan Myvi lama, Myvi old. Okey, yang ni enjin L152S. Jadi dia punya auto filter dengan gasket kita pakai yang Myvi old punya, Myvi lama. Okey. Sekarang ni kita nak keluarkan minyak dulu. Untuk buka dia punya skru buang minyak tu kita pakai saiz 14. Saiz 14 ring ke soket ke ikutlah. Yang mana mudah bagi kita untuk buka. Ya, dia punya tu. Nampak kat tepi tu. Ni. Punya ni. Saya dah longgarkan skru tu, dah boleh pusing pakai tangan, kita pusing ke tangan. Bawah tu kita tahan lah dengan tong minyak. Okey, kita biarkan sampai dia turun habis. Kita dah minyak tu dah habis keluar, kita pasang balik skru tu. Lepas tu baru kita tanggalkan oil pan ni. Oil pan ni kita tanggalkan sebab kita nak tukar filter. Untuk filter ni 2 kali tukar minyak gearbox, 1 kali tukar filter. Maksudnya bila next kita tukar minyak gearbox, kita buang minyak je lah, kita masuk minyak baru, tak payah tukar filter. Lepas tu akan datang pula lagi sekali baru kita tukar filter. Maksudnya selang lah, selang-selang. Bukannya setiap kali kita tukar kita nak tukar filter. Boleh, tak ada masalah kalau kata nak buat setiap kali kita tukar minyak gearbox kita nak tukar filter. Cuma kerja lebih sikit lah. Tengok lah, terpulang masing-masing. Okey, untuk next kita tukar kita tanggalkan oil pan ni. Kita pakai sepanas saiz 12 mm. Kita pakai Richard yang jenis ada extend panjang sikit untuk mudahkan kerja lah. Kita nak pusing. Kita buka lah satu-satu skru dia. Okay, untuk memudahkan kerja kita tanggalkan ni dulu lah, apa tu cover ni, sebab dia terlindung sikit. Okay, untuk cover atas ni sama je, dia pakai skru saiz 10. Bila kita buka tu senang sikit lah kita punya kerja, tak terlindung. Okey. Kita dah buka tu, nampak lah. Lagi senang kita nak buka skru-skru ni kan. Nampak.
Okey, dah habis skru. Ni kita kena ketuk-ketuk sikit Kita ketuk-ketuk sikit pakai ni. Pakai hammer ni. Melekat ni. Okey, kita dah tanggalkan oil pan tu. Tadi tak terikot lah masa tanggalkan oil pan tu. Bah minyak pun ada minyak ambeler ni tertumpah. Okey, untuk filter dia ni, dia pakai klip je. Kita cuma cabut je dia daripada dia punya klip ni. Dia pakai klip, dia tak ada skru. Kita cuma tanggalkan dia punya klip tu je. Tanggalkan dia punya klip tu, dekat tepi-tepi ni dia tersangkut. Bila dah tanggalkan daripada klip tu, dia tercabut lah. Belakang ni satu klip. Sini satu klip. Okey. Dia tak macam kalau Izora kita tukar Proton tu, dia ada skru, ada 3 skru macam tu. Macam ni dia tak ada skru, dia pakai klip je. Okey. Cabut. Pakai klip je. Nampak lubang dia ni? Ni lubang minyak dia. Dia akan lalu kat filter. Okay, untuk oil pan ni kita kena bersihkan betul-betul. Gas kat lama lekat ni. Kita kena buang. Kita buang guna scrap ni. Kita basuh dulu. Okay, kita dah basuh bersih. Kita jemur panas luar sebab kita basuh kain sabun. Kita dah basuh bersih. Yang tepi ni semua dah rata. Kita jemur panas dulu sekejap. Dia punya magnet tadi kita lekatkan balik magnet dia. Ada tempat letak magnet dia. Nampak yang ada gelembung sikit ya. Ni tempat letak magnet dia. Magnet dia ni untuk dia tarik abu-abu besi lah, daripada tak bercampur dengan minyak gearbox. Ni filter yang baru, kita pasang filter, kita pasang oil pan balik. Okey, untuk gasket ni saya dapat gasket yang jenis macam getah. Memang getah lah. Kalau yang getah ni kita tak perlu pakai gam gasket lah. Kalau jenis kertas tu kita kena letak gam gasket sikit bagi dia lekat. Untuk gas apa tu, gasket yang jenis getah ni kita tak payah letak gam gasket, kita pasang je terus. Kita pasang dulu dia punya filter dia punya lubang apa tu, dia punya lubang ni kita pastikan masuk lah dekat lubang dia. Ni lubang dia. Lepas tu klip dia ni pastikan dia tersangkut.
Okey. Siap pasang filter. Senang pasang filter dia sebab dia pakai klip. Dia tak ada skru. Dah pasang filter, kita boleh pasang oil pan balik. Sebelum tu kita bersihkan dulu kat keliling ni takut ada benda-benda asing yang melekat. Okey. Lah kali kita pasang ni lah. Dia punya skru wall sum ni. Okey, sekarang ni kita nak isi minyak. Minyak ni. Okey, untuk enjin Daihatsu ni dia sama macam Toyota, dia pakai minyak Toyota. Pastikan beli yang original lah. Sebab banyak tiruan minyak ni. Bismillah. Untuk minyak dia paras cool ni pun dah okey tapi ni dia terlebih sikit sampai sini. Kalau untuk cool dia duduk sini je. Tapi ini saya lebihkan sikit sebab minyak belum running kan. Ikutkan kalau betul-betul kat paras ni lah. Yang ini untuk height, kalau kita check minyak masa tengah panas, dia akan duduk kat sini. Dia punya petunjuk dia. Kalau kita minyak sejuk, dia duduk kat sini. Okey, siap lah. Kita tukar, kita servis gearbox Pro 2 Viva ni. Macam tu lah yang saya tunjuk tadi. Mudah je cara dia. Kita sukat pun, kita nak masuk pun atas ni, kita tak payah kacau apa buka apa. Kita semuanya kat bawah, kita buka kat bawah je. Okey, sekian dulu. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.